Macam nak cakap mula-mula? Sekarang ni bukan dekat rumah aku tau. Ini dekat rumah Tompang. Suami ada job sikit dekat sini. Sangat jauh daripada rumah. Jadi dia bawa semua anak beranak untuk datang stay kat sini untuk beberapa hari sampai dia siap settle kerja kat dalam rumah ni. Tuan rumah dah bagi keizinan untuk bawa family duduk sekali for fun. Okay. Rumah ni adalah rumah kosong, tak banyak barang. Peti ais tak ada, tapi dapur, gas semua. Sampai semalam, kita bertolak pukul 3 pagi. Sampai ke sini pukul 8 pagi. Kita laki bini memang tak tidur. Anak-anak aja tidur. Besoknya tu, maknanya hari ni baru kita akan keluar pergi cari lauk untuk masak. So the challenge is kita akan pergi kedai untuk cari barang masak yang tak perlukan peti ais. Pinggan pun tak berapa ada tau, mangkuk pun tak apa ada. Kita tengoklah macam mana aku buat ni. Pandai aku lah. Okay, mari aku tunjuk macam mana rumah kat saya. Suasana rumah Tompang kita orang. Itu dia. Tapi situ bocor, jadi tak dapat nak guna sangat. Jadi kita letak dapur kat sana. Sini semua nanti nak kena cat. Ni memang terabur sikit depan ni. Bilik ni pun nak dicat. Jadi kita orang cuma boleh stay di sini saja. Main game, tempat tidur. Okey lah. Besok kat sini bilik air satu je ni. Jadi kita akan jalan kaki lah. Kat sini dekat je. Tempat-tempat semua, tempat-tempat kedai-kedai semua dekat. Kata dia. Pakai sunscreen, pakai bedak sikit, pakai lip balm sikit. Kita nak gerak jalan kaki. Orang anak-anak. Mami, nampak ke? Ifan, ambil topi adik dalam kereta. Nampak tak? Caca marba, tudung hijau, baju kabu, kain merah, entahlah. Tadi nak pergi ikut jalan sana. Lepas tu dia kata nak pergi tengok tasik kat jalan sana. Boleh lah, ikut mana yang dekat dia. Kita nak masak lagi. Kami tak tahu mana yang dekat yang jauh. Baru first time, kita bawa first time. Ni yang kata dekat lah apalah ni. Cik kat sini ke? Cik sini ke? Kat mana? Ke seberang mana? Wow. Smart. Ni I'm smart. Oh, okay. Ngam. Sesi mencari lauk. Okay. Tapi kalau dah ambil dalam peti ais, tentulah guna peti ais. Kita tak boleh guna peti ais. Okay. Sayur yang kering. Timun boleh. Cili api, cili padi merah ada. Itu kenalah. Ini benda yang tak perlukan peti ais. Bendi okey kan? Bendi kacang panjang. 2 hours later. Okey, kita pun dah sampai kat rumah. Barang semua dah beli. Tadi lebih kurang RM50 lebih. Kita beli ni 2 untuk anak. Ini apa? Biskut kicang dan coklat. Itu kita beli 1 papan telur. And then kudak-kudak. Okay. Yang ini ikan masin, masin hiu. Nah, lepas tu tomato, cili api, wajib ada sardin. Ini kita buat lauk sardin. Ada sayur yang tak perlukan peti ais, sayur yang tahan lama, kobis. Lepas tu ni yang tak perlukan peti ais. Ni yang aku beli sendiri. Ni mainan budak dekat-dekat dinding tu. Ni buat baju tak bawa banyak.
My kamera. Baju tak bawa banyak. Jadi kena recycle balik baju. Beli ni. Berapa gram ni je ni? 100 gram je. First. Ada yang paling besar. Baju semua orang boleh pakai. Beli sekejap bilik air. Tak ada selipar. Dan warna bilik air. Alah, lawan pula. Dan pun cuci dulu sebetik. Best tak jalan? Best. Best ke penat? Keren. Milu. Ada apa? Keren. Bukan milu, Milu. gigi. Okay, semua bahan-bahan kita dah siap potong. Tadi ada delay sikit, bukan sikit, lama. Sebab nak betulkan lampu ni. Ni punya pasal. Baru pasang tengok tak betul pun pasang lagi. Janji nyala lah. Sebab kita nak masak kat sini kan. Bahan-bahan dah siap potong. Semua tinggal nak masak je. Minyak sikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ni saya dah lapar, saya nak Oh, baca penting. Saya nak kenyang. Macam mana ni? Bi tak on lagi. Pasang dulu. Belum pasang lagi rupanya. Dah. Dah ada bau gas lagi. Saya buka Ada kipas. Dah try buka dah? Akibat tutup. Nanti dulu. Ha? Salah ke? Ha? Sini okey sikit. Okey sebelah. Tapi sini okey sikit, tapi dia tak menyambar. Kena sama sampai tu macam mana ni. Buat hitam aja tengok macam mana dia sikit. Kalau First, kita buat telur dadar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Telur tu selesai. Telur selesai. Nak yang agak banyak untuk menggoreng. Nampakkah aku? Kentang. Aku goreng kentang. tunjuk makan kuih. Makan je tak makan. Jadi kita biar dia garing ya. Tengok kentang. Oi, kentang. Bocor lah. What? Belakang ni. Allah. Ush. Baiklah. Api dia keluar kat situ. Habis tu bocor dekat hose tu ni. Tak lah weh, pipe lah. Hose gas tu bocor kot. Api keluar ke bawah. Cepatlah goreng ni. Dah pukul berapa nak siap? Aku dah lapar dah ni. Ayo. Apa hangat dah ni? Sebabkan ada masalah chemical ni. Jadi aku decide untuk masak dalam ni. Gas, minyak dah mula gelegak. Macam biasalah kalau pakai biuk nasi kan lambat sikit dia panas. First, masukkan bawang. Bawang putih tak ada, lupa. Kita pakai bawang kecil, bawang merah ni. Letak tomato sikit. Sardin. Kita dah tak kuah dulu.
Sebab tak nak letak sardin di awal-awal, takut sardin cepat pecah. Garingkan dulu kuahnya. Aku tambah sikit tomato. Biar sampai dia betul juga. Garing sikit kuahnya. Nampak kuah dia dah melegak kan? Kita tak kecap sikit dia nak bagi dia warna. Baru masukkan ikan dia. Sudah. Kita nak letak gula daripada letak stok ayam. Lepas tu garam. Garam sikit. Garam jangan banyak tau sebab sardin memang dah siap masin tu. Macam kau ketika sardin tu kita belahkan dulu. Dia kan ada bahagian tu. Belahkan. Itu baru kita belah dulu. Sardin tu memang dah siap terbelah. Kita dah siap terbelah tu. Kau cucuk tengah-tengah ni. Lepas tu biarkan dia mendidih dulu. Okay guys, minyak pun dah naik. Lepas tu kita masukkan kentang yang kita dah goreng tadi. Dalam masuk tu. Okay. Boleh angkat lah. Angkat dalam kali ni je bekas yang terjumpa kat dalam rumah ni. Kita boleh tutupkan. Sebab dalam rumah ni tak ada tutup lagi. Bismillah. Okay, siap dah aku punya sardin. Next, my sambal. Untuk sambal aku perlukan air yang banyak je. Sebab kita nak mengelus. Sampai air dah tak panas, masukkan bahan-bahan sambal. Tomato, cili, yapi, bawang. Biar dia merebus sampai lembut. Macam mana nak tahu dah lembut tak? Biasa aku tengok kalau yang tomato ni kulit dia dah terkeluar, boleh tanggal. Okey dah, okey lah tu. Sebab selalu cili api ni keras sikit. Cili pedas. Oh, pedas tu. Lama lah weh. Kalau tak ada tunggu lama ni tak? Lama sangat lah nak tunggu. Jangan tengok dia lembik. Ini lah. So kita proceed lah. Aku letak stok ayam sebab tak nak tak gula. Tunggu dah sejuk sikit, tapi baru kita blend. Okay dah sejuk sikit.
sambal pemedas favorite aku. Ni. Buat cicah ayam goreng, ikan goreng, cicah dengan ulam pun. Apa etak. Alhamdulillah, selepas macam-macam dugaan, akhirnya siap juga masak. Kau aku dah ni. Kau siap masak kau. Makan tengah hari pukul 6 petang. Kau rasa? What? Dapatlah kita siapkan. Mana makan tengah hari? Ni telur dadar kita. Ni sambal aku. Ni nasi. Ni untuk ulam. Dan ni sambal sardin tadi. Bukan sambal, sardin je. Tak bersambal pun. Nak makan? Terima kasih yang telah sampai habis. Sorry kalau konten ni membosankan. Bye. Bye. Mami. Subscribe tau. Subscribe Chicken. tau. Bye. Bye.